Selamat berjumpa kembali. Saya dah masuk semua ke? Saya minta semua pelajar bawah saya lah yang tak silap saya ada tiga negeri. Sabah, Selangor wilayah tu sama ke? Ada grup Sabah dengan Selangor dengan wilayah. Orang sama ke ataupun ni? Tolong buat grup yang orang sama Lain, Doktor. Lain? Selangor cuma 3 orang saja. Wilayah? Wilayah saya seorang, Doktor. Wilayah awak seorang? Oh, Kita okey. gabung dengan Selangor. Tak payah. Asing, kena asing. So maksudnya saya boleh tak yang wilayah send saya punya apa tu? Nama lah, senarai nama. Okey, baik. Boleh. Okey, hantar senarai nama yang wilayah yang Selangor. Sekejap saya nak tengok. Wilayah. Okey, wilayah 2 orang ni wilayah. Wilayah 2 orang. Amirul Afif Amirul Afif. Ya, saya. Awak sekolah mana? Saya sekolah bawah Mawib. Sekolah agama bawah Mawib. Yang ceras tu Bukan. Itu ada 3 sekolah, saya yang dekat Gombak. Oh, dekat Gombak. Okey. Dekat Gombak. Okey. Tak apa, nanti hantar senarai nama sebab saya tak dapat senarai nama lagi ni. Cuma saya dapat daripada anda semualah. Okey. So, saya punya sekejap saya tutup dulu TV. Sebenarnya saya buat taklimat ni saya nak terang sedikit lah sebelum saya pergi menyelia. Yang pertamanya ialah bagi orang wilayah dengan Selangor tidak menjadi isu sangat. Saya boleh pergi 2 kali lah. Maksudnya saya akan pergi, saya nak invite. Saya boleh pergi 2 kali. Maksudnya dari segi pelaksanaan latihan mengajar ni ada 2 kali penyeliaan lah. Dan saya rasa awak dah dapatlah maklumat. Saya tak perlu sebutlah, maksudnya awak kena mengajar 12 jam waktu. Kena sediakan semua RPH tu, saya tak perlu sebut kena terangkan. Okey. Saya akan datang kali pertama saya akan datang ni, saya terang dulu untuk wilayah dengan Selangor. Saya akan datang untuk 2 kali. Kali pertama saya akan pergi membantu anda sekali, anda mengajar dan saya akan lihat pengajaran awak. Saya tak ambil lagi markah. Cuma saya nak tengok dari segi rancangan mengajar awak, pengajaran awak macam mana. Lepas tu dari segi file-file yang perlu diisi. Nurul Nida. Dari segi file-file, semua tu lah saya nak tengok yang pertama. Okey, untuk ni faham untuk yang kedua, saya akan pergi dan saya akan lihat semua dari segi file, dari segi rancangan mengajar dan saya tengok juga dari segi pengajaran anda. Jadi saya dah ambil markah dah. Masa sesi kedua tu saya akan pergi dan saya akan ambil markah. Dan saya akan diberi markah lah sebab saya pergi 2 kali je.
Dan diharapnya saya pergi kali kedua tu guru-guru pembimbing yang 4 kali tu sudah selesai lah menilai dan saya boleh tengok result yang guru maksudnya kertas yang guru pembimbing anda buat lah. Dan nak tengok juga dari segi file. Bermulanya awak latihan mengajar, bermulalah RPH yang anda perlu buat. Maksudnya kalau anda lapor diri hari ni 12 hari bulan, so rancangan mengajar mesti ada bermula 12 hari bulan lah. Macam tu. Okey. Boleh wilayah dengan Selangor? Doktor, Amirul Afif lepas ni atas senarai nama. Okey. Boleh Prof, boleh. saya nak tanya boleh? Soalan lepas ni. Oh. Soalan lepas ni. Baik. Lepas ni, sabar. Saya tahu banyak soalan sebab tu saya buat pertemuan ni. Okey, bagi orang Sabah. Bagi orang Sabah 2 kali juga penyeliaan. Saya nak dia macam ni. Saya pergi sebab saya tengok ada Keningau, ada Merudu, ada mana lagi saya boleh pergi 2 kali sekolah awak tapi saya tak balik lah. Maksudnya saya Ranau, Ranau. Maksudnya saya tak balik ke Semenanjung lah. Maksudnya saya berada di sana. Tapi saya tak boleh nak janjilah. Sekejap saya nak tulis. Saya tak boleh nak janji, kok saya ada juga masalah. Kejap. Sabah ni banyak sikit lah saya nak kena tanya infonya. Sekejap. Yang tidak menyangka malam itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Saya dah bertegur suami. Boleh banyak seorang dia kat dalam bilik. Dia memang pendiam. Okey. Saya rasa saya akan nak buat kaedah satu online. Yang kedua tu saya akan pergi ke sekolah anda. Setuju tak macam tu? Untuk orang Sabah. Okay. Setuju. Sebab saya kena susun lah perjalanan saya ni. Contoh kalau Ranau dengan Keningau tu dekat. Kan? Mungkin saya duduk di Keningau. Lepas tu saya nampak Merudu Kelupit ke apa. Macam mana tah? Ada dia punya senarai tu saya tak plan lagi. Cumanya kalau saya pergi sewa kereta, boleh tak saya sewa macam Beza ke atau kena Ford Ranger ke apa ke, Hilux ke, boleh ke? Nak pergi Keningau dengan Ranau. Boleh. Nak jadi driver saya pun boleh. Okey. Jadi saya cerita pasal apa cerita tadi? Tolonglah Fauzi, terima kasih nak tolong saya cari hotel yang mana yang okey dan mana boleh, tak perlu 4-wheel drive Sebab hari tu saya pernah pergi Banjaran Crocker sebab saya nak pergi IPG Keningau. Banjaran Crocker tu naik Myvi memang tak bergerak lepas tu tak ada. Okey. Tak apa, nanti Fauzi WhatsApp saya untuk penerangan lebih lanjut lah hotel apa yang suggest semua tu. Cumanya mungkin saya akan buat online dulu. Online tu awak kena kalau online dulu dan samalah saya nak tengok dari segi maksudnya Google Meet
secara awak mengajar dan saya tengok. Dan yang kedua tu baru saya pergi ambil markah ke, ataupun kali pertama saya pergi maksudnya saya pergi okey, tak apa, nanti kita bincang pasal kereta dulu. Ni secara umum dulu macam mana nak cakap saya ada dua kemungkinan lah. Satu online, satu saya pergi. Yang keduanya saya akan buat dua-dua, saya tak balik tapi mungkin ada gap lah minggu ni, minggu depan. Tapi saya rasa terlalu lama kot berada di sana. Tak boleh lah. Online dengan sekali pergi. Okey? Untuk Keningau. Untuk Keningau pula. Untuk Sabah. Okey. Untuk Kelantan. Saya akan pergi 2 kali. Sama juga. Kelantan tadi sama dengan wilayah dengan Selangor. Saya akan pergi 2 kali. Sama. Cerita dia sama je. Okey. Untuk pengetahuan anda, awak pergi je kat sekolah praktis je, siapa yang pernah belajar dengan saya? Masa di mood cuti sekolah, siapa pernah belajar dengan saya? Tak ada Saya suka menekankan kaedah kooperatif, pemusatan murid. So, kalau siapa belajar saya, memang buku saya tu saya disarankanlah untuk anda rujuk. Kena belilah dalam Shopee ke, nak suruh saya post pun boleh untuk pemusatan murid. Itu saya nak tengok dulu cara pengajaran anda. Sebab kita tak nak secara one way saja. Saya nak kena ada pemusatan murid. Okey. Jadi bermulanya saya nak menyelia anda. Sekarang awak praktis dulu dalam kelas. Sebenarnya 14 hari bulan saya akan berangkat bercuti lah. Saya akan berangkat ke Mekah selama 33 hari. Jadi awak habis bulan 8 kan? Jadi saya akan pergi saya balik 15 bulan 6. Mungkin 17, 18 tu saya akan bergerak. Nanti saya akan WhatsApp dalam WhatsApp group tu, saya nak pergi ke mana, yang mana. Awak alert lah selepas 15 hari bulan. 15 hari bulan tu saya balik dan saya akan bagi tahu grup mana yang saya akan pergi. Saya akan WhatsApp kepada grup yang berkenaan lah. Itu yang bila tajuk grup tu minta lah awak buat. Macam saya nampak Sabah ada, yang LM wilayah ada, LM Selangor ada. Cuma saya tak nampak lagi yang YIK, yang Kelantan. Saya tak nampak yang timbulnya tajuk tu. Jadi susahlah bagi saya nak cerita. Okey? Boleh? Itu daripada saya. Sekarang saya nak buka soalan. Saya tak ambil masa lama ni. Saya nak buka soalan. Anis Zakiah tadi ada soalan kan? Saya doktor. Okey, apa dia soalan dia? Okey, macam tadi doktor cakap bila kita lapor diri kan, so dah kena ada RPH. Okey. Tapi daripada pihak sekolah, mereka nak minggu ni saya masuk kelas relief sahaja. Kena buat lah. Maksudnya untuk kelas relief tu pun saya kena buat RPH? Buat. Okey. Nak belajar cara buat sebab awak, tapi tulis dekat situ awak relief bukan jadual. Kan awak ada jadual kan minggu ni kan? Minggu ni dah ada jadual kan? Baru dapat jadual. Okey. Tapi tak mengajar lagi kan? Belum. Awak tulis yang awak ambil jadual, maksudnya awak relief tu awak buat satu jadual lain lah. Katalah awak kena relief pukul 8 hingga pukul 10. So awak buatlah ganti pada jadual awak tu relief kelas ni dan buat RPH yang relief. Maksudnya kalau awak relief tu sebenarnya awak mengajar bahasa Melayu tapi relief awak PJ. So buatlah PJ. Tapi buat seperti yang mana awak relief, bukan relief duduk.
Pergi really duduk? Sebabnya yang saya masuk kelas relief hari ni, cikgu dah tinggalkan kerja lah untuk untuk belajar. Boleh je. Boleh, maksudnya aktiviti set induksi awak buat apa? Bercerita berkaitan tajuk yang awak bagi. Lepas tu penerangan guru menerangkan apa yang perlu dibuat oleh guru asal kan. Contohnya guru asal ialah Siti Rahimah tak dapat masuk kerana ada apa-apa dan awak diberi tugas. Dan aktiviti muridnya awak macam mana tugasan? Buat secara individu ke? Buat secara kooperatif ke? Buat secara kumpulan ke? Okey. Macam tu. Jadi kena buat juga. Sebab start daripada belajar, mengajar. Start daripada lapor diri. Okey. Okey, Nuronida. Nuronida nak tanya apa? Saya nak tanya sebab tadi baru saya bincang dengan PK1. Lepas tu dia kata untuk minggu ni dia tak bagi lagi kelas lah, relief. Lepas tu untuk minggu depan exam pun dia tak bagi kelas. Jadi lepas cuti baru saya dapat jadual. Cuti apa? Cuti raya? Cuti raya kan 2 minggu, cuti sekolah campur cuti raya 2 minggu. Selepas tu baru saya dapat jadual. Tu macam mana tu? Cuti start bila? 22 cuti. Cuti start sekolah 22. Cuti 22? Ya, betul. Tapi awak hari ni dah lapor diri kan? Lapor diri hari Isnin. Hari Isnin. Untuk hari Isnin saya tak ada kelas langsung. Untuk hari Selasa, hari ni, hari Selasa ada relief 2 kelas. Saya mengajar macam tu lah. Saya ulang kaji dengan murid. Macam tu je. Ya, buat je lah. Buat macam tu. Okey. Buat je. Tapi maksudnya tidak sebenar lagi lah. Kalau nak kira memang cukup 12 jam lah awak masuk 12 waktu lah. Dengan relief tu pun awak mengajar. Bukannya relief awak duduk kan? Betul. Cuma saya tak ada BPM lah, tak ada bahan yang ngajar. Apa? Yang penting ada RPH awak relief tu. Okey, baik. Okey. Lagi ada soalan tak? Doktor. Ya. Untuk Negeri Sabah, dalam surat pemberitahuan penempatan tu dia ada bagi subjek. Maksud dia, major saya perniagaan, minor saya matematik. Okay. Tapi di sekolah jadual tu dah penuh. So sekolah tu bagi moral. Is it okay kalau saya proceed dengan moral ni? Moral? Betul. Pendidikan moral. Pendidikan moral. Okey, ulang lagi sekali soalan awak. Awak sebenarnya major? Major Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi major perniagaan untuk diajar dan juga minor is matematik. Okey. Cuma pihak sekolah membagi tahu yang untuk perniagaan dan matematik dia ada cikgu yang penuh. Khusus dan juga penuh. Okey. Dan saya kena bagi apa ni? Moral. Pendidikan moral, subjek pendidikan moral. Maksudnya major tu moral lah. Kira majornya moral. Okay. Dan untuk minggu ni saya belum dapat jadual tapi saya dah start relief untuk kelas lah. Start hari ni tadi. Okey. Boleh? Maksudnya awak buat macam yang saya cakap tadi ada relief. Dan awak cerita macam tu lah. Awak buat satu A4 ke cerita pasal yang awak cerita kat saya tadi. Dan major awak ialah pendidikan moral. Disebabkan kekangan tu lah. Awak punya degree apa? Saya punya degree perniagaan dalam marketing, doktor. Perniagaan dalam marketing. Okey lah, tak apa. Boleh je. Dan doktor, saya dapat satu tugasan menjadi guru pengiring untuk pasukan bola. Itu awak masukkan dalam ekokurikulum dan senaraikan tugas-tugas yang awak buat, ada surat lantikan, masuk semua dalam
dalam file. Okey, faham doktor. Dan kita ada satu ruangan dalam awak nak kena isi tu ialah tugas-tugas kata awak masuk semua. Sebab Okey, baik, nanti file tu nanti awak nak bawa pergi kepada SPP interview. Awak masuk semua. Kalau orang yang rajin, setiap gambar yang awak pergi menjadi mentor, awak ambil gambar dan awak buat dokumentasi. Supaya bila nak pergi interview, awak ada bahan sokongan. Ada surat lantikan, ada gambar aktiviti di sana. Itulah kalau nak cantik lah untuk interview. Doktor, maaf mencela. Boleh? Saya ada cadangan untuk pelajar Sabah. Dia Okay. macam ni doktor. Untuk yang kali pertama tu, doktor nak buat Google Meet kan, melihat kami mengajar tu. Betul tak doktor? Kita depend yang mana video dulu ataupun saya pergi dulu video kali kedua. Macam mana? Kalau macam untuk pertama tu, untuk menjimatkan, maaf doktor, untuk menjimatkan masa doktor, boleh tak kami buat video satu masa tu, dia kata orang satu take untuk video mengajar tu, and then kami bagi Google Drive, kami kumpul Google Drive untuk pelajar Sabah dan bagi dengan doktor. Bagus. Bagus idea tu buat folder. Contohnya Fauzi Helmi, RPH dan video yang mengajar hari tu. So Lepas kiranya tu, dalam folder tu, maaf doktor, dalam folder tu masukkan RPH kami yang hari kami mengajar tu, video tu RPH dan yang juga video tu lah. Ya, ada dua benda lah. Maksudnya hari Okay. tu ada RPH yang mengajar dan video yang mengajar untuk seorang pelajar. Contohnya Fauzi Helmi. Yang keduanya Dayang. Dayang pun saya rasa orang Sabah kot. Dayang, jadi folder Dayang. Jadi saya ada berapa? 9 orang ke berapa orang daripada Sabah? Jadi saya ada 9 folder lah, 9 nama. Boleh? Saya rasa saya pun macam tu jugalah sepanjang saya bercuti 33 hari ni, awak buat dulu yang tu dan nanti saya akan tengok, saya komen dan nanti kita mungkin saya akan pergi ke Sabah, tengoklah hujung Julai ke awal Ogos ke, saya nak tengok jadual saya juga. Saya tengok untuk latihan mengajar kedua. Okey, baik doktor. Terima kasih doktor. Okey, bagus, idea bagus. Alright, jadi yang Kelantan dengan wilayah dengan Selangor, saya akan pergi 2 kali. Pertama dan kedua. Okay? Ada lagi soalan tak? RPH ikut yang awak mengajar masa KPD. Doktor. Ya. Nak tanya pasal RPH. Saya mengajar subjek Syariah. Kiranya dalam bahasa RPH ni kena buat dalam bahasa Arab lah, doktor. Boleh? Awak ingat saya tak pandai ke bahasa Arab? Boleh buat bahasa Arab. Boleh bercakap dalam bahasa Arab. Boleh. Okay, baik. Terima kasih. Sama. Okay, tunggulah. Saya akan cakap dalam grup lah nanti. 15 saya balik, tengok 16 tu saya tengok keadaan saya, insyaAllah. Saya akan belas, tengok saya punya kerja nanti. Saya akan belas lah dalam grup masing-masing. Sekarang ni saya nak minta anda buat grup betul-betul negeri. Saya tengok wilayah Selangor, Sabah dah bagus. Kelantan ada tak wakil Kelantan sini? Doktor, saya cek. Ada cek. Kelantan rasa tak ada yang bawah doktor. Mungkin yang kerjasama YIT je doktor. Saya daripada Kelantan. Maaf mencela. Saya daripada YIT Kelantan. YIT. Ada? Ada, cuma saya ada soalan doktor. Sekarang sekolah YIT sedang menjalankan ujian pertengahan tahun. Jadi jadual untuk LM belum dapat lagi. PKP akan bagi selepas cuti sekolah.
Jadi untuk minggu sekarang ni, minggu sebelum cuti ni, RPH tu kami letak jadual peperiksaan boleh ke doktor? Betul. Okey. RPH tak dapat dijalankan kerana ada peperiksaan dan letak jadual peperiksaan. Baik doktor. Terima kasih. Okey, nanti Nisa tolong buat grup untuk Yik. Nisa tolong buat dan Boleh. invite saya. Boleh doktor. Okey, terima kasih Okey, Nisa. Okey, ada lagi tak pertanyaan? Kalau tak ada, Doktor, saya nak tanya. okey. Minggu ni kan doktor, saya kena bagi ROS. Jadi minggu ni saya belum langsung masuk kelas. Mungkin minggu depan baru saya diberi masuk. Jadi RPH untuk minggu ni macam mana doktor? Tulis je apa yang awak buat, ROS Ya. ROS tulislah aktiviti tu. Itulah yang awak punya bukan RPH lah. Aktiviti awak sepanjang 12 minggu tu kena ada evidence. Kena ada pelaporan. Jangan kosong. Maksudnya awak start macam awak buat buku diary lah. Awak start hari Isnin baru ni melapor diri. Lepas tu apa aktiviti awak sepanjang Selasa, Rabu, Khamis. Apa aktiviti? Tulislah. Tulis dalam satu A4 apa boleh. Pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilakukan kerana jadual belum dapat tu tulis semua. Sebab anda nak menunjukkan anda memang berada di sekolah. Oh, okey, baik doktor. Terima kasih. Alright, okey. Assalamualaikum doktor. Salam. Hari kemarin lah, kemarin actually saya ada join satu cikgu ni, which is next week saya akan take over kelas dia lah. And saya ikut dia, macam tengok dia mengajar lah untuk kelas tu. So even though saya just join dalam kelas tu, saya kena buat RPH ke ataupun buat laporan yang macam Prof? Boleh. Kalau nak cantik, ambil je RPH yang dia buat tu. Dan anda tulis sedikit di catatan. Anda masuk buat apa dalam tu, sebagai mentor-menti ke, ada laporan lah. Kalau ni awak ambil RPH cikgu tu lah untuk masukkan dalam awak punya. Yang sekarang ni yang pentingnya awak lapor diri tu apa aktiviti yang awak ada sebenarnya kat situ. Okay. Untuk dalam file. Satu lagi Prof. Okay. Yang berkenaan RPT. So RPT kan dia macam perancangan mingguan sekolah tahunan. Tersebut kan. Tahunan lah. So macam ada macam satu kelas yang saya take over ni dia quite lambat daripada RPT yang dia ancang. So yang kalau saya tanya dengan guru tu, dia cakap just ikut dengan flow yang the last time yang dia ajar lah. So maksudnya kalau bab 3, so the next is bab 4 lah, which is sepatutnya kalau minggu ni dia dah masuk bab 5 ataupun almost bab 6 lah, tapi dia bab 4. So macam mana tu? Ikut RPT ke ataupun ikut je dengan apa yang guru tu ni? Sebenarnya RPT tu untuk kita buat lah kalau kita jadi guru sebenarnya. Tapi sekarang kita masuk pun kita ambil yang orang punya. Jadi awak cakap lah memang ikut RPT tapi disebabkan kekangan sekolah lah. Jadi mungkin awak boleh tanya guru tu kenapa tak ikut kan. Mungkin dia cakap banyak event ke banyak apa. Jadi awak pun cakap lah pengajaran tidak, maksudnya RPT ikut tapi terlewat sebab ada cuti apa ke. Boleh je buat catatan. So maksudnya RPT tu kita akan ikut yang asal, cuma nanti dalam report tu kita akan bagi tahu lambat. Betul. Okay, thank you bro. Okay, ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada, saya rasa kita jumpa 15 baru saya, 15 baru saya balik, 16 dan seterusnya lah. Saya doakan anda committed lah dalam, sebab nanti saya pergi, saya akan
Roger-roger, guru, rakan, pengetua, guru besar. Saya akan tanya semualah penlibatan awak. Jangan sombong dengan guru lama. Tanya, belajar. Kalau nak dapat ilmu tu mengajar, kalau guru minta bantuan, volunteer lah supaya awak bukan bawa diri awak saja, awak bawa image UPSI. Jadi sepanjang saya pergi LM di PLI, guru-guru senior-senior awak dulu tak ada masalah. Semuanya macam disayangi lah oleh orang-orang besar di sekolah. Okay, good luck. Teruskan praktis. Ya, terima kasih. Saya doakan saya selamat pergi selamat balik. InsyaAllah kita jumpa pada bulan 6 nanti ya. Saya akan berlepas 14 hari bulan nanti. Esok lusa. InsyaAllah, dan sepanjang saya berada di sana tu saya tak akan jawab lah WhatsApp. Memang saya fokus kepada sana. Kalau ada apa-apa tunggu saya balik pada 15 hari bulan tu, saya akan menjawab semua soalan-soalan awak. Okay? Okay. Selamat. Okay, faham kan? Apa yang saya cakap tu faham kan? Okay, Fauzi Faham. Helmi, nanti saya nak pergi Sabah, awak roger-roger saya. Baik doktor, nanti saya akan arrange doktor. Okay. Selamat bertugas. Selamat menunaikan ibadah haji doktor. Sekali Terima lagi kasih. doakan kami doktor, insyaAllah kami akan doakan doktor balik. InsyaAllah. Amin. Buat elok-elok, Amin. baik. Dan saya doakan anda dipanggil temu duga. Kita jumpa nanti konvo nanti. Dan mendapat jadi guru KPM. Okay, Assalamualaikum. Semoga doktor selamat pergi dan selamat balik. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.